okey. Tadi I baru lepas makan nasi, makan bubur. Lepas tu makan bubur. Lepas tu I rasa macam okey sikit. I rasa macam okey. Tak ada apa nak rasa macam senak sangat tu macam selalu kan. Ni macam okey. So nanti I beritahu you all perkembangan dia untuk satu hari. So I baru habiskan operation I. Tadi I keluar daripada bilik pembedahan dalam pukul 2 lebih. So now sekarang dah pukul 5. I rasa dah 2 jam dah buat pembedahan harga. I rasa setakat ni Alhamdulillah good. Thank you lah pada Dr. Zakri. I rasa macam satu pemilihan yang